Penat balik kerja hadap kesesakan jalan raya. Mesti korang teringin nak balik ke rumah yang tenang, selamat dan selesa untuk keluarga, kan? Hari ini saya nak tunjukkan satu rumah teres 2 tingkat yang sangat menarik di Kranji Salak Perdana, Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang. Sesuai sangat untuk korang yang kerja di kawasan KLIA, Putrajaya, Cyberjaya ataupun Nilai sebab lokasinya memang strategik. Tambah pula sekarang laluan baru dari Salak Perdana terus ke Tol Serenia sedang dibina. Nanti perjalanan korang nak ke mana-mana makin cepat dan mudah. Rumah pegangan bebas ini mempunyai saiz binaan 1775 kaki persegi. Ada 3 bilik tidur, 1 bilik fleksi yang korang boleh jadikan pejabat rumah atau bilik mainan anak dan 3 bilik air. Paling best, ada ekstra tanah lebih kurang 10 kaki di bahagian belakang. Korang nak buat bercucuk tanam boleh, nak extend dapur pun tiada masalah. Tuan rumah siap nak beri percuma 2 unit penghawa dingin, kipas siling dan tabletop dapur. Kawasan perumahan ini dikawal keselamatan 24 jam. Fasiliti pun lengkap, ada 4 taman permainan, gelanggang badminton, bola keranjang, futsal dan trek jogging. Kedai runcit, klinik, sekolah dan restoran semua dekat sangat. Harga jualan dibuka pada RM540,000 sahaja dan masih boleh berbincang. Jika korang berminat nak datang tengok rumah ini sendiri, tekan pautan di profil saya atau hubungi Bishardi di talian 016 689 8236 sekarang sebelum orang lain dapat dahulu.